Hari raya dah nak dekat tapi badan masih gemuk. Buat macam ni setiap hari, garanti badan makin kurus sebelum hari raya ni. First, we gonna do squat and then leg raises. Turun ke bawah, pinggul tolak ke belakang. Bila bangun, kaki angkat ke tepi. 1. Turun pelan-pelan. 2, lagi pelan-pelan. 3, relax. Nah, selama ni bagus untuk bentukkan pinggul, peha, dan bila kita side crunch, sentuh oblique juga. Allahu Akbar. Pelan-pelan. 6, 7 lagi, pelan-pelan je. 8, 9 lagi, 10. Relax. Next one, kita akan buat reverse lunges, patut underclap. Turun bawah, bangun, angkat lutut, tepuk ke bawah. 1, rapatkan lutut dengan dada. Perlahan-lahan. Bagi rasa dekat bahagian abdomen, perut, di sini pinggul dan peha anda. Hurrah lagi. 4, pelan-pelan je. Relax. Lagi. 6, 7 lagi. 8, 9 lagi. Last one, 10. And then next one, saya nak anda cuba siku sentuh lutut pelan-pelan, dada tolak ke atas. Stretch dada tolak ke atas, relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Rehat sekejap, 30 saat ke 60 saat, lepas tu sambung pula set yang kedua. Cuba dalam 10 minit buat sebanyak anda boleh, lagi banyak lagi bagus. Semua senaman ni bantu untuk bentukkan badan, kuatkan badan untuk beginner. Tapi kalau anda nak kurangkan selamat badan dengan lebih mudah, kecilkan badan, fokus pemakanan pada bulan puasa ni.